Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Puan Nuriza binti Mahmud selaku Ketua Penolong Pengarah Bahasa Melayu Jabatan Pelajaran Negeri Pahang ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan tahniah kepada sekolah-sekolah yang telah mencapai keputusan yang cemerlang dalam SPM dalam Kertas Bahasa Melayu 2011. Usaha gigih guru-guru Bahasa Melayu tingkatan 5 terutamanya amatlah saya hargai, dan saya bagi pihak Jabatan Pelajaran Negeri Pahang berasa bangga atas kejayaan sekolah-sekolah yang telah berjaya melonjakkan keputusan cemerlang dalam Bahasa Melayu SPM 2011. Untuk makluman semua, guru-guru cemerlang 2011 ini akan menghasilkan modul perkasa Bahasa Melayu SPM 2011, iaitu modul perkasa ini akan memberi tumpuan khas terutamanya kepada kertas 1, iaitu bahagian penulisan karangan. Dengan adanya modul perkasa ini diharapkan kita dapat meningkatkan lagi pencapaian murid-murid kita dalam kertas Bahasa Melayu untuk mencapai keputusan cemerlang A. Perkasa di sini adalah singkatan kepada perancangan karangan semua A. Jadi diharapkan dengan modul perkasa ini dapat membantu terutamanya guru-guru di sekolah-sekolah di negeri Pahang ini agar dapat mengajar bahagian karangan ini di dalam bilik darjah dengan sebaik mungkin. Dan dengan adanya modul perhalus yang telah dihasilkan dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Pahang dengan Yayasan Pahang, dapat membantu juga untuk murid-murid kita supaya dapat mencapai keputusan lulus dalam SPM. Dan pada tahun ini, iaitu pada tahun 2012, target kita ialah untuk mencapai keputusan lulus iaitu sebanyak 96% ke atas. Jadi dengan adanya gabungan modul perhalus dan perkasa ini, harapan Jabatan Pelajaran Negeri Pahang supaya usaha yang murni ini dapat menghasilkan keputusan Bahasa Melayu 2012 yang lebih memberangsangkan. Yang seterusnya, jika guru-guru tingkatan 5 ada bahan-bahan untuk berkongsi bersama dengan guru-guru lain, guru-guru bolehlah emailkan bahan-bahan Bahasa Melayu tersebut ke email perkasa.jpnp@yahoo.com. Dengan adanya bahan-bahan tersebut, semua guru di negeri Pahang dapat pakailah semua bahan-bahan itu supaya kita dapat melonjakkan lagi keputusan SPM 2012. Jadi akhir kata saya bagi pihak pengarah pelajaran negeri Pahang mengharapkan kerjasama semua guru Bahasa Melayu di negeri Pahang ini agar berusaha ke arah untuk mencapai matlamat murid. Dan selamat sejahtera. Saya Asia binti Ramli dari SMK Datuk Bahaman. Jadi saya ingin berkongsi pengalaman sekolah saya yang telah berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam mata pelajaran Bahasa Melayu lah. Dan apa yang saya nak kongsikan pada hari ini ialah tentang pengurusan panitia yang berkesan untuk menghasilkan kecemerlangan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi berdasarkan pengalaman sekolah kami, jadi 3 faktor utama yang mempengaruhi pencapaian yang cemerlang ialah iaitu faktor pengurusan panitia yang berkesan. Yang pertama, yang kedua program kurikulum dan co-kurikulum, dan juga peperiksaan. Jadi untuk pengurusan panitia yang berkesan, kami mengambil 5 pendekatan.
iaitu mengagihkan guru. Jadi guru-guru ni diagihkan berdasarkan kepada kemahiran dan kepakaran di kelas-kelas yang tertentulah. Kalau di kelas-kelas peperiksaan, maknanya kami sangat memilih guru-guru yang berkemahiran tinggi dan juga guru-guru yang bermotivasi tinggi lah. Selain daripada itu juga kami sangat mengutamakan guru-guru option. Jadi guru-guru option mesti ditempatkan di kelas-kelas peperiksaan. Dan biasanya jika pada masa kini sekolah kami menghadapi kekurangan guru option lah, ya, daripada 9 orang guru hanya 2 orang guru option. Jadi guru-guru option ni diberi masa pengajaran yang banyaklah berbanding dengan guru-guru yang lain. Biasanya mereka mengajar 24 waktu lah untuk mata pelajaran bahasa. Dan guru-guru ini juga dikendakilah, ya, mengikut kelas. Kami menjalankan dasar ikut kelas. Bermakna kami kelompokkan guru ni, katalah beberapa orang ditugaskan untuk mengajar mendengar rendah, kemudian beberapa orang lagi untuk mendengar atas tingkatan 4, 5 dan juga tingkatan 6 lah. Jadi setiap guru ni akan mengikut kelas. Jadi kalau misalnya untuk tingkatan 4 dan 5, guru tersebut akan memulakan pengajarannya di tingkatan 4 dan mereka akan meneruskan pengajaran di tingkatan 5. Jadi tujuannya dasar panitia ni dibuat begitu supaya guru tersebut bertanggungjawab terhadap produk ataupun pelajar yang diajar oleh mereka lah. Jadi maknanya hasil produk tersebut adalah tanggungjawab guru itu. Dan selain daripada itu juga, kami juga mewajibkan guru-guru, setiap guru bahasa Melayu menggunakan buku-buku. Buku-buku ni cikgu mesti ada. Jadi yang pertama sekali buku tata bahasa dewan, yang kedua kamus dewan, yang ketiga buku tata bahasa. Kami mempunyai sebuah buku tata bahasa yang diringkaskan daripada buku tata bahasa dewan. Kemudian koleksi dewan siswa, Dewan Masyarakat dan Dewan Kosmik. Dewan Masyarakat dan Dewan Kosmik ini biasanya kami fokuskan kepada pelajar yang, kumpulan pelajar yang kita nak target dia campur. Dan kemudian ditambah lagi dengan sisipan berita harian iaitu skor. Dan satu lagi buku ialah buku peribahasa. Buku peribahasa dan buku tata bahasa ni adalah buku yang diterbitkan oleh seorang guru daripada Kedah. Memang kami bekalkan pelajar-pelajar tersebut daripada tingkatan 4 lagi, buku tata bahasa dan buku peribahasa ni, dengan harapan sepanjang daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 mereka akan membaca buku tersebut dan guru hanya menyoal, sentiasa menyoal lah. Itu untuk penguasaan tata bahasa dan buku dan juga peribahasa untuk kita sebut. Manakala untuk nilam, Panitia Bahasa Melayu telah mewujudkan format nilamnya yang tersendiri yang kami lanjutkan hingga ke tingkatan 4 dan 5, di mana untuk melaksanakan program nilam ni pelajar terpaksa membaca dan merujuk secara individu. Jadi perkara-perkara yang dirujuk ialah senarai kosakata baru dan maksudnya, ayat-ayat menarik pada bahan yang dibaca, peribahasa dan artinya, cogan kata yang sesuai dengan tajuk. Jika ada cogan kata dalam bahan tersebut, mereka menyalin sajalah, mencatat. Dan kalau tidak ada, mereka terpaksa fikir dan wujudkan cogan kata yang sesuai dengan bahan yang dibaca. Dan kemudian memberi definisi, maksud atau huraian. Contohnya katalah pencemaran sungai. Apa maksud pencemaran sungai? Kadang-kadang definisi tersebut ada dalam artikel tersebut, dan kalau tidak ada, mereka terpaksa cari untuk wujudkan definisi tersebut. Dan kemudian selain daripada itu juga, mereka juga dikendaki menyalin faktor, cara-cara ataupun kesan, sama ada kesan positif dan kesan negatif. Jadi apa yang dibuat untuk program nilam ni adalah untuk mempersiapkan para pelajar ni untuk menjawab soalan karangan dan seterusnya soalan rumusan. Jadi 2 dalam 1 lah. Dan biasanya kami buat dalam sebuah buku. Dalam sebuah buku, 1 muka surat setiap tajuk yang dibaca. Jadi kalau misalnya kata hari esok soalan kertas 1 akan disoal, jadi mereka tak perlu lagi cari bahan-bahan yang lain, jadi mereka buka saja. Jadi macam nota ringkas lah. Itu untuk program nilam yang telah kami laksanakan lah. Untuk program-program
kami ada 3 program utama. Untuk pelajar-pelajar sekolah saya, kami mengadakan program yang sama untuk semua pelajar. Cuma bezanya pendekatan program tersebut disesuaikan mengikut keupayaan pelajar. Jadi katalah contohnya karangan mikro. Jadi untuk pelajar yang cemerlang mungkin kami lebih terperinci lagi lah. Maknanya kalau pelajar yang, kami ada juga pelajar yang sederhana dan pelajar yang kurang cemerlang, tapi kami nak olah supaya semua pelajar kumpulan sederhana, kumpulan potensi itu akan mencapai kejayaan yang cemerlang pada akhir program tersebut. Jadi program-program utama yang kami jalankan, program karangan berangsangan, program karangan mikro, program rujuk bijak rumus, bijak pemahaman, pandai tata bahasa, kreatif tata bahasa. Dan program utama ni adalah bertujuan untuk menjawab soalan, semua soalan kelas 1 dan soalan kelas 2. Manakala program sokongan adalah kelas tambahan. Walaupun kelas tambahan ini dimasukkan dalam program sokongan, tapi kami jarang mengadakan kelas tambahan. Jadi seperti tahun lepas kami ada 2 kali saja, 4 jam saja. Sebab kami memberi laluan kepada mata pelajaran yang agak sukar untuk dikuasai oleh pelajar, terutama sekali mata pelajaran sains. Dan tetapi kami melebihkan kepada bimbingan individu. Jadi setiap pelajar tu kami kesan apa masalahnya secara individu, dan kami menyelesaikan masalah setiap pelajar di sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran lah. Dan ditambah pula dengan seminar teknik menjawab. Yang ini adalah yang wajib dihadiri oleh semua pelajar. Di sekolah kami, seminar teknik menjawab ni kami buat dalam 1 jangka masa yang panjang. Dalam satu sesi daripada pukul 7.30 pagi sampai habislah sesi persekolahan sehingga pukul 3.30, 2.30. Jadi penerangan tu secara terperinci, dan pada akhir sesi tersebut memang pelajar tu dia boleh jawab sama ada kelas 1 atau kelas 2. Itu yang biasa kami lakukan lah. Kemudian kami juga menjalankan program core curriculum. Jadi tujuan penguasaan bahasa Melayu ni pada kami lah di SMK Dato' Bahman, kami bukan hanya nak melahirkan pelajar A campur dalam peperiksaan, tapi juga nak melahirkan individu yang boleh berbahasa. Jadi kalau misalnya dia dapat A campur, dia adalah boleh dalam segala-galanya, termasuklah juga boleh bertutur, boleh berkomunikasi dengan semua orang. Dan untuk mewujudkan suasana tersebut, jadi kami mengadakan program core curriculum yang kami bagikan kepada tiga situasi lah. Yang pertama sekali, program di dalam bilik darjah. Jadi saya rasa program di dalam bilik darjah ni sangat berkesan lah. Program ini saya kongsi dengan rakan guru. Jadi yang kami namakan kosakata minggu ini dan juga sehari seperibahasa. Jadi apa yang dibuat dalam bilik darjah, di papan putih di sudut sebelah kanan. Jadi pelajar mesti mencari 5 kosakata baru dengan maknanya. Dan kemudian satu hari satu peribahasa dan juga dengan maknanya. Jadi mereka akan salin dalam buku nilam tadi. Jadi setiap hari kosakata tersebut akan bertambah, dan kosakata tersebut akan bertambah dari semasa ke semasa dan juga peribahasa. Itu yang kami buat di dalam bilik darjah. Kemudian di dalam kawasan sekolah juga kami mewujudkan program untuk membolehkan pelajar berbahasa. Jadi satu daripadanya ialah peribahasa di dinding kaki 5 sekolah. Jadi di setiap dinding kaki 5 sekolah tu, Persatuan Bahasa Melayu dengan Persatuan Grafik Berkomputer kami bekerjasama. Persatuan Bahasa Melayu memilih peribahasa, dan kemudian Persatuan Grafik Berkomputer mewujudkan kami peribahasa tersebut dicetak, dilaminatkan 2 kali, saiznya 2 kali besar A4 lah, dan ditampal di setiap dinding. Jadi semasa pelajar tu ke kantin, dia akan tengok, dia akan ingat. Dan kandungannya peribahasa, makna peribahasa dan ayat. Juga kadang-kadang peribahasa yang seerti. Dan hal ini juga disokong dengan aktiviti-aktiviti persatuan. Aktiviti persatuan kami jalankan setiap hari Sabtu
daripada pukul 8 pagi hingga pukul 2 petang. Jadi antara programnya pidato saya, iaitu program berpidato, mari berforum. Kami Kementerian Bestari, percayalah pada kami ni program bahas ala parlimen. Dengarlah dendangan itu untuk nyanyi muzik dan juga lihatlah aksi kami. Lihatlah aksi kami ni, kami merancang untuk pementasan drama tapi tak pernah berjaya setakat ini. Inilah satu-satu program yang kami tak pernah berjaya lah. Dan kemudian yang ketiga ialah memperkasakan papan kenyataan sekolah. Memperkasakan papan kenyataan sekolah ni ialah untuk mencungkil bakat pelajar. Dan untuk peringkat satu biasanya pelajar-pelajar terpaksa menulis karangan dalam bentuk rencana dan juga dalam bentuk karya konsas kadang-kadang. Jadi oleh sebab itu kami mengadakan sudut karya untuk menempatkan rencana pilihan yang dipilih oleh guru. Manakala untuk pelajar-pelajar pula, jadi ada pertandingan mengarang iaitu kami namakan Cetusan Minda. Cetusan Minda ini untuk pertandingan mengarang rencana sahaja. Jadi maknanya karangan-karangan yang terbaik itu dipilih dan kemudian ditampallah di papan kenyataan sekolah. Dan satu lagi luahan hati. Luahan hati ini ialah pertandingan mengarang kepeng. Semua yang berkaitan dengan konsas lah. Jadi kami buat macam tu. Okey, selain daripada itu, untuk berkaitan dengan peperiksaan ya. Dan peperiksaan ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Jadi daftar-daftar peperiksaan tu sangat kami gunakanlah. Jadi biasanya untuk peperiksaan ni kami mengambil 3 langkah, iaitu pra-peperiksaan. Sebelum pra-peperiksaan biasanya sekolah akan menunjukkan profil profil. Dan biasanya di sekolah saya, profil yang diwujudkan oleh sekolah tu untuk mata pelajaran Bahasa Melayu agak, bagi saya agak tinggi lah. Saya rasa mungkin sekolah tu tak berapa percaya kepada Bahasa Melayu. Contohnya pada tahun lepas, jadi profil yang diberi tanggungjawab kepada panitia Bahasa Melayu ialah untuk Bahasa Melayu ialah 1.20. Selepas profil ditetapkan oleh pihak sekolah, kami pihak panitia menetapkan profil kami sendiri. Dan biasanya profil yang kami tetapkan ni biasanya lebih rendah daripada profil sekolah. Contohnya pada tahun lepas, sekolah menetapkan profil 1.20 CPS, panitia menetapkan 1.0, dan apa yang kami dapat ialah profil yang telah ditetapkan oleh panitia tu kami ajukan dalam kalangan tingkatan dan juga kami ajukan dalam kalangan kelas. Maknanya tanggungjawab semua guru yang mengajar di tingkatan tersebut untuk mewujudkan profil yang lebih rendah. Dan hasilnya pada tahun lepas kami dapati profil mata pelajaran Bahasa Melayu adalah 0.8. Dan itu saya rasa profil yang paling rendah dalam sejarah sekolah kami. Dan untuk kelulusan 100% ini memang kami sentiasa mendapat keputusan 100% lah. Okey, untuk program semasa yang berkaitan dengan peperiksaan, kami menjalankan peperiksaan ikut format peperiksaan. Walaupun UP1 kami sama ada pelajar tu sudah belajar atau tidak belajar, kami ikut format peperiksaan SPM antara daripada tingkatan 4 UP1. Kami tidak begitu mengambil kira TOB. Biasanya untuk TOB yang pertama UP1 ni memang ramai yang gagal lah. Jadi kami tak berapa hirau sangat. Tapi sekurang-kurangnya mereka telah didedahkan dengan format kertas peperiksaan yang sebenar. Dan kemudian bilangan peperiksaan, walaupun EPD PMD ke telah menetapkan 4 atau 3 kali, biasanya kami menjalankan peperiksaan 5 kali. 5 kali peperiksaan penuh. Jadi di manakah kedudukan peperiksaan tersebut? Pertama UP1, yang kedua setengah tahun. Sebelum percubaan SPM kami sudah ada pra percubaan, dan selepas percubaan kami ada post percubaan. Ini yang terakhir sekali. Dan setiap kali peperiksaan kami akan beri motivasi lah kepada pelajar untuk meningkatkan prestasi mereka daripada UP1 hingga peperiksaan post percubaan, iaitu peperiksaan yang terakhir. Dan untuk setiap kali peperiksaan kami mengadakan post analisa peperiksaan dan postmortem. Dan postmortem ni biasanya kami rangka supaya menampakkan keupayaan setiap kelas
dan juga menampakkan keupayaan setiap guru. Jadi guru boleh melihat hasil kerja mereka berdasarkan kepada bilangan pelajar-pelajar mereka yang berjaya lah. Jadi dengan tak secara langsung menimbulkan motivasi pada cikgu tu untuk meningkatkan prestasi masing-masing. Kerana kejayaan pelajar di kelas masing-masing adalah tanggungjawab setiap orang guru di kelas tersebut. Dan selain daripada itu, saya rasa yang banyak membantu kami untuk menolak pelajar ni daripada gagal. Biasanya pelajar macam seperti tahun lepas, pelajar saya yang sering gagal biasanya mereka mendapat markah 30 lah. Dan markah 30 ni kami berjaya membantu mereka untuk dapat dicampur. Jadi apa yang kami lakukan ialah kami mengadakan analisis item. Memang kerja-kerja mengadakan analisis item ni memerlukan masa yang agak lama ya, untuk memproses. Tapi sangat membantu kerana kami daripada analisis item yang saya rangka sendiri ni, walaupun taklah begitu canggih dengan bantuan komputer, jadi secara manual saja, tapi kami dapat mengesan kelemahan setiap pelajar bagi setiap kertas dan juga senarai pelajar mengikut kumpulan cemerlang, kumpulan potensi lulus, kumpulan lulus, potensi cemerlang dan kumpulan cemerlang. Jadi selain daripada itu juga saya mewujudkan grade nilai GPS. Nilai GPS ni sama dengan grade yang disediakan oleh JPMT lah, tapi kami tambah dengan potensi dan nilai. Dan kami juga mengajar pelajar mengira GPS dia. Jadi saya rasa sebagai guru bahasa Melayu, mungkin guru-guru mata pelajaran yang lain sibuk, guru sains, guru matematik. Jadi saya rasa sebagai guru mata pelajaran bahasa Melayu ni yang ada lebih ruang, jadi saya ajar pelajar yang mengira GPS mereka. Dan daripada situ mereka akan mengira GPS untuk potensi mereka bila digabungkan dengan semua mata pelajaran yang lain. Dan kerja rumah, biasanya kerja rumah kami beri awal lagi. Contohnya pada akhir tahun. Pada akhir tahun tingkatan 2 kami sudah beri kerja rumah untuk tingkatan 3. Untuk pelajar-pelajar tu walaupun mereka telah menduduki kebiasaan PMR, kami telah beri kerja rumah untuk tingkatan 4. Dan apabila mereka kembali ke semula untuk selepas PMR tingkatan 4, kami akan semaklah kerja rumah. Dan begitu juga dengan tingkatan 6, kami dah beri kerja rumah untuk 6 atas. Itu kerja untuk akhir tahun lah. Dan tentang bilangan latihan. Bilangan latihan ni walaupun kami telah menyenaraikan, tidak banyak latihan yang diberi pada pendapat saya lah. Kerana untuk karangan biasanya kami menetapkan sebanyak 16 buah karangan, rumusan pun 16, kefahaman dan novel 16 serta bahasa 80. Tetapi biasanya kami tak sampai ke bilangan yang ini. Kerana apa yang kami pentingkan ialah kualiti kerja dan bukan kuantiti kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Profesor KTB Bahasa Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Pak Nuriza binti Mahmud dan rakan-rakan guru cemerlang Bahasa Melayu SPM 2011. Jadi saya Jainuddin bin Yazid dari SMK Seri Pelangai, Bentong Pahang. Jadi pertama kali secara ringkas saya ingin menyatakan kelulusan SPM Bahasa Melayu 2011 yang bermula yang dibandingkan dengan 2010. 2010 kelulusan Bahasa Melayu 78.7%. Dengan 10 orang gagal, GPS-nya ialah 6.0. Kemudian berlaku peningkatan yang begitu banyak saya kira pada tahun 2011, iaitu kelulusan 100% dengan GPS 4.37. Jadi
pihak Jabatan Pendidikan telah memanggil saya ke sini untuk menerangkan mungkin ada cara ataupun strategi yang berkesan yang telah dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan peratus dan juga GPS Bahasa Melayu SPM 2011. Jadi seperti biasa, atas nasihat jabatan bahawa setiap pelajar di sekolah mempunyai potensi yang berbeza-beza. Jadi pihak sekolah saya telah membahagikan kumpulan pelajar kepada 3 kumpulan utama, iaitu kumpulan yang cemerlang. Digabungkan di sini ialah kumpulan yang niamis. Pelajar ini memperolehi A campur, A dan juga A tolak, termasuk B campur dan juga B. Kumpulan yang kedua ialah pelajar sederhana. Kemudian kumpulan yang ketiga ialah pelajar yang potensi. Pelajar yang potensi ini ialah pelajar yang termasuk pelajar yang gagal dalam bahasa Melayu. Jadi apakah program-program yang sekolah jalankan untuk mereka ini? Jadi secara ringkasnya, bagi pelajar yang cemerlang ini, sekolah saya telah mengadakan program yang bertajuk, saya nyatakan di sini hanya tajuk saja, iaitu bagi kumpulan cemerlang ini ialah menjejak puncak gemilang. Kemudian bagi kumpulan yang kedua sederhana ini ialah mencapai impian. Kemudian bagi program kumpulan yang ketiga yang potensi ini ialah mencecah hijauan. Jadi di sini saya tak dapatlah menerangkan dengan lebih lanjut program-program. Mungkin penerangan ini boleh dilakukan dalam brosur nantilah. Kemudian secara ringkasnya untuk ketiga-tiga kumpulan ini ialah penumpuan kemahiran penulisan dalam kertas satu. Kita beri penumpuan terhadap kemahiran penulisan dalam kertas satu bahagian A dan juga bahagian B. Kemudian untuk kertas yang kedua, kita beri penumpuan kepada latih tubi dan penghafalan semua topik-topik yang ada dalam kertas dua. Jadi saya rasa ini sajalah secara ringkas yang dapat saya nyatakan. Jadi untuk keterangan secara lanjut nanti perlulah ada dalam sesi ceramah ataupun sesi bengkel yang dianjurkan oleh jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan guru, pendidik Penjana Model Insan Terbilang. Saya Cikgu Nur Hariza binti Jais, merupakan KB Bahasa Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Mumpung. Sebagai perkongsian idea, sebenarnya misi sekolah kami khusus untuk bahasa Melayu ialah semua pelajar mesti memperoleh A. Kalau dari segi penekanan, kami lebih memfokus kepada PMP di dalam kelas, selaras dengan aspirasi pihak sekolah, pihak pentadbiran sekolah, khususnya pengetul yang menyatakan bahawa di dalam proses PMP, prinsip yang kita pegang ialah bukan sahaja guru mengajar tetapi pelajar mesti belajar. Sehubungannya itu, untuk bahasa Melayu, untuk meningkatkan kecemerlangan bahasa Melayu agar semua pelajar memperoleh A, penekanan kami ialah pada kertas satu yang terdiri daripada 2 soalan, iaitu karangan A dan juga karangan B. Karangan A 30 markah dan karangan B 100 markah. Untuk memastikan pelajar menguasai kedua-dua karangan A dan karangan B, pendekatan kami untuk proses PMP khususnya, kami gunakan 2 teknik utama lah, iaitu yang pertama, untuk memastikan pelajar memahami kehendak soalan dan mendapatkan isi-isi yang diperlukan dalam soalan tersebut, kami menggunakan teknik piramid pintar yang saya percaya digunakan pakai di semua sekolah juga. Yang kedua, untuk memastikan pelajar boleh mengolah idea-idea yang diperoleh daripada piramid pintar dengan berkesan, kami telah menggunakan teknik kotak pintar yang menggunakan formula 1H5W itu. Mungkin yang lain juga untuk karangan, untuk memastikan pelajar memperoleh A ataupun mendapat markah 25 ke atas bagi karangan A dan juga 70 ataupun 75 ke atas untuk karangan B, kami memastikan supaya pelajar menulis lebih daripada perkataan, dari segi jumlah patah perkataan itu
lebih daripada yang diperuntukkan dalam soalan lah. Misalnya kalau untuk karangan A, kami akan pastikan pelajar boleh menghurai sehingga 2 atau 3 muka surat. Begitulah untuk karangan B, mereka akan menulis lebih daripada 4 atau sehingga 5 muka surat. Saya rasa memang penekanan bagi pelajar-pelajar di sekolah kami yang merupakan pelajar kelompok sederhana, kami memberi penekanan pada kertas satu, iaitu karangan A dan karangan B. Saya rasa itu sahajalah antara lain perkongsian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati KPP Bahasa Negeri Pahang, Cik Puan Nuriza Mahmud, Guru-Guru Cemerlang dalam negeri Pahang. Saya Aminah binti Razali dari SMK Sri Jengka. Untuk perkongsian kali ini saya akan menyatakan secara umum program peningkatan yang kami buat di sekolah SMK Sri Jengka. Okey, pada tahun 2011 SMK Sri Jengka mempunyai 75 orang calon dan terdiri daripada 4 kelas lah, tingkatan 5. Okey, untuk peningkatan berbanding 2010 memang mempunyai peningkatan. Antaranya daripada segi GPS lah, mencapai target yang sekolah harapkan, iaitu 1.00 lah, walaupun tak sebaik daripada sekolah yang lain lah. Berbanding dengan 2010 hanya 1.48 lah. Untuk program kecemerlangan tahun 2011 secara umumnya seperti sekolah-sekolah yang lain, di SMK Sri Jengka kami tak menamakan program kami ni dengan nama yang orang kata yang baik lah, yang kreatif seperti mana cikgu lain. Cuma secara umumnya yang biasa kami buat seminar teknik menjawab kertas soalan yang kami jemput daripada sekolah-sekolah luar dan didedahkan kepada semua pelajar. Seterusnya pendedahan kertas soalan sebenar peperiksaan tahun sebelumnya, soalan JUJ dan juga soalan percubaan daripada negeri-negeri yang lain kepada semua pelajar. Untuk pelajar yang lemah bahagian karangan, kami suka memberikan pelajar menyalin karangan daripada gilap karangan yang kami kumpul daripada internet dan diberikan kepada pelajar-pelajar. Daripada situ diorang didedahkan dengan karangan cemerlang yang bagus. Okay. Seterusnya bahan bantu mengajar yang kami gunakan kami ambil daripada keratan akhbar yang kami langgan setiap minggu, iaitu Berita Harian, Utusan, dan di dalam tu ada sisipan skor, adab SPM dan PMR, dan isu yang kami pilih tu relevan dengan pelajaran dan dunia semasa pada hari ini, dan diguna pakai setiap kali pengajaran PMP dalam kelas. Dan seterusnya guru juga ada menyediakan bahan seperti fokus, majalah tambahan untuk bacaan pada pelajar lah. Dan dalam fokus SPM itu ada karangan pelajar yang terbaik daripada seluruh negara, dan kami guna pakai untuk sebagai bahan tambahan untuk pelajar ilmu. Kadang-kadang di sana SMK Sri Jengka pelajarnya terdiri daripada pelajar yang semuanya berada dalam kelompok asrama, yang kadang-kadang pendedahan untuk berita dan dunia semasa ni dia orang tak terima. Jadi kami gunakan bahan-bahan tambahan seperti inilah untuk melengkapkan ilmu pengetahuan untuk pembelajaran. Okay, dan latihan-latihan yang kami ambil juga daripada terbaru, daripada Jabatan Penerangan Dewan Bahasa Pustaka, untuk contohnya analisis ejaan dan imbuhan, dan juga untuk sebagai tambahan juga setiap kali dalam kelas kami akan mencetak dan mengedarkan contoh-contoh karangan pelajar yang lepas yang mendapat A+ untuk subjek Bahasa Melayu karangan lah, kepada pelajar-pelajar yang lemah. Dan kadang-kadang kami nampak ada peningkatan bila pelajar yang lemah dalam karangan ni menyalin dan kadang-kadang meniru ayat-ayat pelajar karangan yang mendapat cemerlang A+ untuk bahagian karangan.
Untuk bahagian lain seperti komsas, novel, pada kami tak menjadi masalah. Okey, itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkata Puan Liza Binti Mahmud, KPP Bahasa Melayu, KPP Bahasa JPN Pahang, rakan-rakan guru sekalian. Saya Fadli bin Yaakob dari SMKA Tengku Panaja Abdan Pahang, asal ringkasnya SMK Tahap. Lebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak JPN kerana memanggil saya untuk program ini, program perkata ni. Kami dipanggil di sini kerana beberapa sebab, antaranya dalam peperiksaan SPM baru 2011 berlaku peningkatan dalam keputusan Bahasa Melayu. Walaupun SMK Tahap keputusannya taklah bagus mana pun sebenarnya, tetapi berlaku peningkatan dari segi bilangan A sebenarnya, status A. Pada tahun 2011 hanya 70% pelajar yang mendapat A dalam SPM Bahasa Melayu. Tapi pada tahun 2011 keputusannya melonjak kepada 94% pelajar mendapat A dalam Bahasa Melayu SPM. Antara program yang dirancang oleh pihak sekolah, utamanya dalam penasihat Bahasa Melayu, ialah program gerak gempur kalangan. Kerana bagi kami dalam Bahasa Melayu ni, yang paling penting kalangan berbanding dengan kertas dua. Kalangan ada dua bahagian. Satu ada bahagian A dan bahagian B, sangat penting sebenarnya. Kerana apabila pelajar menguasai kalangan, nescaya mereka akan menguasai kertas dua sebenarnya. Oleh itu, kami memang menumpukan sepenuhnya kepada kalangan dengan memberi banyak kerja kalangan kepada pelajar, supaya pelajar dapat menghasilkan banyak kalangan. Walau bagaimanapun, kami tidak meminggirkan kertas dua. Kertas dua. Okey. Bantuan itu, saya memperoleh banyak itu bantuan daripada rakan-rakan guru yang lain, terutamanya guru-guru cemerlang, dan saya banyak mengambil teknik mengarang daripada mereka, terutamanya Datuk Maria Mahat, Cik Asia, Datuk pengambil pada Cik Harun Ahmad, banyak membantulah. Kerana Bahasa Melayu kalangan itu markahnya sangat tinggi, itu 130 daripada 240 markah, hampir 54%. Oleh itu pelajar mesti boleh mengarang. Jadi teknik yang diguna pakai oleh guru-guru cemerlang ni kami gunakan di sekolah, supaya pelajar boleh menguasai teknik itu. Apabila mereka menguasai teknik tersebut, nescaya mereka boleh mengarang dengan baik. Kerana mungkin selama ini kami di tahap mengalami Bahasa Melayu ni agak teruk sebenarnya. Mungkin berlaku kesilapan daripada pihak kami sendiri lah, daripada guru, kerana macam contohnya saya sebagai pembaca kertas dua, mungkin saya terlalu taksub dalam kertas dua, menyebabkan kertas satu ni agak terabai. Dan tahun lepas memang kami lebihkan kalangan kertas satu. Jadi bila kami lebihkan kalangan, kita nampak hasilnya agak membelaskan lah. Dan memang kami di tahap ni satu misi supaya pelajar mendapat kelulusan bawah satu. Itu misi kami. Kita misi itu dalam penelitian Bahasa Melayu. Dan saya harap jika kami teruskan usaha ini dengan lebih giat lagi dan ditambah baik lagi, saya rasa matlamat ini akan tercapai, insyaAllah. Saya rasa itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Romzan binti Abdullah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 24 ingin berkongsi ilmu bagaimana kita sebagai guru untuk membantu pelajar-pelajar yang lemah untuk lulus dalam peperiksaan SPM, terutamanya bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Visi sekolah kami, itu Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka 24, terutama sekali misi Panitia Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan pelajar yang mendapat sijil setiap kali peperiksaan SPM diumumkan. Itu setiap pelajar kami akan lulus Bahasa Melayu. Antara program yang pihak sekolah kami jalankan ialah program Rakan Sebaya Bahasa.
Program ini kami pilih berdasarkan pada sifat pelajar sendiri yang lebih akrab dengan rakan sebaya. Jadi teknik program rakan sebaya ini ialah kami memfokuskan pelajar cemerlang menjadi guru kepada rakan pelajar mereka yang dari kumpulan potensi. Itu mereka akan menyemak hasil kerja rakan potensi mereka daripada sekecil-kecil kesalahan, terutamanya dari segi bentuk tulisan, itu bentuk huruf, kesalahan ejaan, kesalahan bahasa. Ini kami latih daripada mula lah, barulah diansurkan pada peringkat yang lebih susah. Jadi teknik ni kita boleh mula daripada tingkatan 4. Pelajar potensi ni juga diwajibkan menyalin jawapan ataupun karangan pelajar cemerlang, iaitu mereka akan belajar secara bersama. Yang cemerlang akan membantu pelajar potensi. Jadi setiap kesalahan yang pelajar potensi lakukan, pelajar cemerlang akan tegur ataupun akan tunjuk cara, kemudian mereka akan membuat pembetulan secara bersama. Secara tidak langsung, hubungan akrab antara rakan sebaya ini membantu dari segi potensi diri mereka agar mereka tidak rasa rendah diri. Secara tidak langsung kita juga dapat memotivasikan diri mereka agar setanding dengan rakan mereka yang lebih baik. Itu saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Baik, meneruskan misi kita pada hari ini, saya Zakaria bin Muhi ingin berkongsi sedikit pengalaman tentang pencapaian Sekolah Menengah Kebangsaan Chungching bagi tahun 2011. Sebenarnya tidak banyak yang boleh saya kongsi bersama-sama, cuma saya ingin tegaskan di sini peningkatan yang berlaku di Sekolah Menengah Kebangsaan Chungching adalah disebabkan pelajar-pelajar yang lemah ataupun pelajar-pelajar yang dikatakan galus itu dapat diluluskan. Maksudnya pelajar-pelajar kelas yang di belakang itu kebanyakannya ataupun majoritinya telah berjaya mendapat sekurang-kurangnya E ataupun D. Jadi satu pendekatan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan juga pihak panitia, kami lebih fokus kepada penulisan rumusan karangan. Penulisan rumusan karangan ini telah kami buat seperti biasa. Pada peringkat permulaan kita buat pasang siap. Kemudian kita akan menambah baikkan lagi dengan cara memperbanyak latihan dari minggu ke minggu. Dan pihak sekolah telah menetapkan sekurang-kurangnya 3 rumusan karangan untuk 1 minggu. Jadi impaknya kepada pelajar-pelajar, memang istilahnya cikgu macam nak muntah nak buat, tapi muntah itu hasilnya akhirnya membuahkan sesuatu yang lumayanlah pada pelajar. Kemudian kepada pelajar-pelajar yang agak memang sukar untuk mencari isi tersirat, memang tidak digalakkan mencari isi tersirat, hanya memberikan kepada isi tersurat dengan menyatakan bahawa sekurang-kurangnya dalam peringkat kedua, ketiga, itulah lubuk isi tersurat. Jadi mereka salin dengan tidak ada apa-apa penanda wacana. Jadi sedikit ke banyak memang dapat membantu kepada pencapaian Sekolah Menengah Kebangsaan Chungching. Dan sedikit lagi perkongsian, mereka juga lebih didedahkan kepada penulisan karangan bahan rangsangan. Karangan bahan rangsangan ini kerana telah dibagi isi, dan saya hanya meletakkan penanda wacana untuk mereka kembangkan, dan kita sudah selitkan perkataan-perkataan atau isi-isi yang sepatutnya dan selayaknya mereka tulis. Jadi itulah saja yang dapat saya kongsi bersama, dan kita harap perkongsian ini dapat kita murnikan untuk lebih mengangkat bahasa Melayu di peringkat lebih bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.
Saya Puan Miati binti Muhammad Lela dari SMK Sultan Ahmad Shah Kemaran Highlands, Pahang. Okey, di sini saya akan menyambung ataupun memberi sikit ilmu lah yang sebagaimana yang diberikan oleh rakan-rakan guru saya tadi. Okey, kalau tadi rakan guru saya bercerita berkaitan dengan perkongsian ilmu berkaitan dengan rumusan. Okey, jadi hari ini saya akan memberi sikitlah perkongsian ilmu berkaitan dengan soalan kertas 2, iaitu soalan bahagian E, iaitu berkaitan dengan soalan novel. Okey, sebagaimana yang kita tahu, soalan novel ni untuk pelajar lemah, sebenarnya soalan novel ni dia boleh membantu selain daripada soalan rumusan. Jadi untuk bahagian novel saya akan berkongsi berkaitan dengan satu program, iaitu program 5 dalam 1. Jadi apa yang dimaksudkan dengan 5 dalam 1 ialah kita ingat satu kata kunci daripada aspek novel tu dan kita boleh kembangkan kepada aspek-aspek yang lain. Okey, contohnya saya ambil satu kata kunci dia ialah tanggungjawab. Okey, tanggungjawab ni kita boleh masukkan dalam nilai. Jadi kita boleh pecahkan untuk bahagian persoalan, kita ambil persoalan sikap tanggungjawab antara masyarakat. Lepas tu untuk bahagian latar masyarakat, kita masukkan masyarakat yang bertanggungjawab. Itu kita pecahkan kita daripada kata kunci tanggungjawab tadi. Okey, dan untuk pengajaran, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap manusia yang kurang bernasib baik. Yang ni saya ambil contoh untuk novel sutera dalam lukisan. Dan untuk watak kita ambil bertanggungjawab lah. Okey, jadi untuk yang bahagian kata kunci tanggungjawab tadi, kita boleh gunakan untuk contoh, kita boleh gunakan watak Adila. Okey, jadi kita boleh huraikan. Okey, contohnya Adila rasa bertanggungjawab membantu Buje pulih daripada manusia abnormal kepada manusia normal. Ataupun kalau untuk novelnya, okey, kita boleh gunakan watak Datuk Donhi. Datuk Donhi yang bertanggungjawab. Okey, contohnya Datuk Donhi bertanggungjawab terhadap anak-anak dia. Okey, contoh walaupun Wahid ni bukan anak dia yang sebenar, anak dia, tapi dia masih menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang ayah. Jadi melalui kata kunci ni kita boleh kembangkan kepada aspek-aspek yang lain dan dengan menggunakan contoh yang sama. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Dan sekiranya pelajar-pelajar rasa kata kunci ini boleh digunakan untuk memantapkan bahagian soalan ini, soalan novel. Okey, sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datin Nomadiah binti Abdul Rahman dari Sekolah Menengah Sultan Hajah Kalsum, Kuantan, Pahang. Jadi untuk sesi ini saya akan berkongsi tentang program Cambah Minda. Program ini biasa diadakan sepanjang tahun. Jadi di sekolah saya, setiap kelas akan dibekalkan dengan kamus dewan, kamus peribahasa, dan setiap kelas juga akan berlanggan akhbar untuk setiap hari. Di samping kita juga akan menyediakan dewan siswa untuk setiap kelas. Jadi perbelanjaan ini boleh diambil daripada pelajar dan juga PIBG serta ruang peruntukan panitia bahasa. Jadi melalui program Cambah Minda ini, pelajar-pelajar dibekalkan dengan isu yang terkini di dalam kelas. Biasanya pelajar menghadapi masalah untuk membuat karangan kerana mereka kekurangan isi. Tambah-tambah lagi dengan pelajar yang sekolah berasrama seperti sekolah saya. Jadi penyediaan bahan-bahan yang terkini di dalam kelas ini memainkan peranan penting untuk pelajar. Mereka boleh membuat karangan dengan isi yang telah ada di depan mata yang disediakan untuk setiap kelas. Jadi program ini sebenarnya boleh digunakan untuk seluruh sekolah dan saya rasa semua sekolah, banyak sekolah yang dah menyediakan bahan-bahan yang terkini di dalam kelas. Jadi untuk menulis karangan ataupun untuk kertas 1 dan kertas 2, pelajar tidak menghadapi masalah. Sekiranya pelajar tersebut menghadapi masalah dalam mencari perkataan-perkataan atau peribahasa yang sesuai untuk membina karangan
membuat ayat dan sebagainya, mereka boleh terus merujuk pada kamus Dewan Bahasa dan kamus peribahasa yang disediakan dalam kelas. Saya rasa ini kamus Dewan dan kamus peribahasa ini memainkan peranan penting untuk meningkatkan mutu penulisan pelajar terutama dalam bahasa Melayu. Itu saja. Sekian, terima kasih.